hantu kembali lagi. Kamu semua Bas, nak tahu tak? Bas. Kawan-kawan kat rumah semua kata mereka seronok bersiaran dengan kita. Memanglah, Bas. Kan kita ada cerita. Tengok Magis. Ya, Ikizonto. Dan macam-macam lagi. Bas. Kau kat rumah tu macam sedih je. Muka dia orang monyong, tak nak senyum. Sebelum kita berpisah, kita bagi dia gembira. Ya betul lah, Bas. Kalau mereka dengar Bas bacakan soalan kuis, mesti mereka gembira. Oh, yelah tu. Baiklah. Bas pun tak nak semua kawan-kawan Bas sedih. Kawan-kawan jangan sedih ya. Sediakan pen dan kertas dan saksikan soalan kuis hari ini. Saksikan! Siapakah pencerita pada episod kali ini? Apakah tajuk laporan khas minggu ini di News at Kids on 2? Kalau kawan-kawan dapat jawapan yang betul, kawan-kawan akan mendapat hadiah istimewa tau. Betul. Jom saksikan hadiahnya. Saksikan! Saksikan! Pemenang kuis akan mendapat hadiah hebat sumbangan Bank Simpanan Nasional berupa akaun Giro Kelab Penabung Muda berjumlah RM150 Malaysia. Hamper buku cerita yang terbaik sumbangan Karnadia. Voucher Da Vinci Creative Kids iaitu pendaftaran percuma dan baju tee serta cenderahati istimewa Kids on 2 berupa sehelai baju tee. Pastikan setiap penyertaan mempunyai butiran lengkap seperti berikut: nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat penuh dan nombor telefon ke alamat Kids on 2 nombor 31 Jalan DBP Dolomite Business Park 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan, atau emailkan ke interaktif@kidson2.tv. Tunggu apa lagi? Hantarlah segera. Pemenang kuis minggu ini ialah Wan Muhammad Arif bin Wan Mat Tahir dari Baling, Kedah, Darul Aman. Baiklah kawan-kawan, jangan sedih-sedih lagi ya. Sebab kita akan jumpa lagi besok dan Ahad dan juga minggu depan seterusnya. Sehingga berjumpa lagi hanya di TV2. Jumpa lagi. Tata. Dah.